Kalau bisnes anda dah tak laku, jangan cepat sangat nak ubah logo. Ubah cara fikir dulu. Ramai ingat rebrand tu penyelamat. Padahal kadang-kadang itu cuma kosmetik untuk bisnes yang tengah nazak. Saya tahu bila bisnes makin sendu ni, sale akan makin perlahan lah. Customer akan makin hilang, makin kurang. Dan ramai owner akan terus fikir, aku kena rebrand ni. Mungkin orang dah bosan dengan nama ni. Tukar packaging lah. Baru kot orang akan minat balik. Rebranding ni boleh naikkan balik bisnes aku. Tapi jujurlah saya nak cakap. Kalau masalah sebenar ada dalam bisnes, tukarlah apa warna, tukarlah apa logo pun, takkan ubah apa-apa pun. Sebab masalah tu bukan pada luaran. Okey, sekarang ni apa tanda-tanda yang anda patut bertahan, bukan rebrand? 1. Produk anda masih ada permintaan. Cuma cara jualan tu mungkin dah outdated. 2. Customer lama masih percaya. Cuma anda yang dah lama tak follow up. Mungkinlah kan anda ada 100 customer lama. Tapi 20 orang, 30 orang masih lagi repeat. So mungkin produk anda masih okey. Lagi 70 orang tu mungkin anda tak follow up je. So mungkin kalah dengan persaingan je. 3. Branding anda telah dikenali. Tapi mungkin konten dan strategi anda tu yang dah lemah. Masih lagi buat konten style lama. Ataupun langsung tak main konten marketing. Kan? Ataupun mungkin orang kata boring, tak ada live. Sekarang orang suka tengok live. Ataupun sebenarnya anda dah penat. Bukan bisnes tu pun yang salah. Anda dah penat, anda dah tak larat. Lepas tu bisnes makin slow. Anda tu kena fit. Tapi lah kan, kalaulah anda nak branding ataupun nak rebrand balik lah. Sebenarnya waktu bila? 1. Apabila nama, warna dan gaya dah tak sesuai dengan market sekarang. Masih lagi pakai style lama, logo lama ataupun nampak old school lah, senang cerita. 2. Bila nak ubah sasaran customer sepenuhnya. Kalau dulu kita target pada orang yang umur range mungkin 20 hingga 30. Sekarang kita nak target orang 40 hingga 50. So kena ubah. Buatlah style-style orang tua sikit. Kan? Yang 3, bila bisnes dah melalui transformasi besar daripada produk, servis sampailah ke tim, boleh ubah. Dan yang 4, bila brand lama baru lebih banyak beban dari manfaat. Kadang-kadang mungkin ya, kita dah banyak komplain tau, produk kita mungkin dah banyak komplain, so nama dah busuk lah. Mungkin kita masih itulah masa yang paling sesuai untuk kita rebrand. Jadi, rebrand ni sebenarnya bukanlah jalan keluar. Tapi kalau anda rebrand dengan strategi yang betul, itu akan menjadi roket, bukan kain kapan. Jadi, jangan terlalu cepat nak ubah luar kalau dalam anda masih keliru. Kadang-kadang kita tak perlu rebrand pun, kita cuma perlu reset bisnes tadi. Okay, so follow saya setiap hari untuk saya bantu anda buat keputusan dengan lebih jelas dan lebih berani bagaimana untuk bangkit dari bisnes yang tengah jatuh. Dan kalau anda rasa post ini boleh bantu orang yang tengah confused nak ubah bisnes dia, tolonglah share. Sebab mungkin satu post ni boleh selamatkan dia daripada buat silap yang besar dan mahal. Okey, esok saya nak share kenapa mindset nak survive lebih penting daripada nak kaya waktu bisnes tengah jatuh. Bisnes tengah jatuh, bos. Survive dulu lah.